Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wartawan dari Series TV. Kembali bersama kami dalam hari yang penuh bermakna ini. Setelah sekian lama menuntut ilmu dan pengalaman, kini tibalah masa untuk kita meraihkan kejayaan pelajar tingkatan 5. Jom kita saksikan dalam liputan istimewa ini. Penghargaan pada semua yang ada di dewan ini, terutama pada calon-calon pada tahun ini kerana hadir pada hari ini. Segak bergaya, nampak gayanya ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Khairul Anwar Abid Mansur dalam satu majlis, iaitu majlis apresiasi kecemerlangan pada SMK Secondary Complex bagi tahun 2025. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa buat semua graduan yang telah berjaya menamatkan perjalanan mereka di alam persekolahan. Penuh dengan kenangan, tawa dan kejayaan. Sekarang, jom kita dengarkan pula pandangan daripada ibu bapa, pelajar
dan guru-guru mengenai tentang majlis yang penuh bermakna ini. Dipersilakan. Bagaimana perasaan anda apabila menghadiri majlis G.O.S tahun ini? So perasaan saya macam biasalah, rasa seronok sebab kita orang dah buat preparation untuk ni, kita orang pun ada tolong buat persiapan, lepas tu kita orang dah beli barang banyak-banyak, lepas tu kita orang ada buat persiapan sama-sama, so rasa macam seronok lah, memori tu macam ada, lepas tu yelah seronok lah, jubah pun cantik lah, cantik tak saya hari ni? Yelah, cantik lah. Makeup pun lawa. Okay, itu saya suka. Okay. Apakah pesanan anda kepada rakan-rakan yang masih belajar di sekolah Seri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pesanan saya untuk kawan-kawan yang sedang belajar kat sekolah ni, saya harap nanti bila dah dapat sama belajar kat universiti, jangan lupa kenangan kita kat sini and semoga dapat capai cita-cita korang. Itu je. Apakah individu yang paling banyak memberi semangat kepada anda sepanjang di sekolah ini? Okay, sepanjang sekolah ini, pertama sekali Cikgu Latifah sebab dia selalu bagi semangat lah. Dia cakap satu penting lah, adab dulu baru ilmu. So adab tu penting sekali. Adab tu akan meningkatkan integriti kita lah dalam kita. Lepas tu kita dapat satu semangat untuk kita buat exam ke atau apa belajar ke. Dekat kelas pun dia datang, dia cakap sayang. Yang perkataan yang sayang tu pun dia bagi macam semangat sikit lah sebab kita ni anak kan. So dia ambil angkat sebagai anak. So itu macam dia sebagai ibu lah untuk kita orang. And next tu Cikgu Anizam pula. Sebab masa matematik Cikgu Anizam ni anak-anak okey ke? Dia selalu tanya korang sihat ke tak sihat? Korang ni okey ke? Dia ni jolly-jolly je masa matematik. So itu memberi semangat yang sangat lah. So lepas tu teacher bawah ni pula untuk saya. Sebab masa kelas tamil tu kita selalu pergi, dia bagi tahulah apa yang kita nak buat, apa yang kita nak usaha lagi. So macam tu. So thank you for all the teachers for the Sir Hills and thank you so much, we love Sir Hills. Apakah kenangan paling manis sepanjang belajar di sekolah Seri? Kenangan yang paling manis masa saya belajar kat sini ialah pergi ke Universiti Kebangsaan Melaya. UKM. Jika diberi peluang, apakah ucapan anda kepada guru-guru sekolah Seri? Jika diberi peluang, saya nak bagi ucapan, saya nak cakap terima kasih dekat cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya dan cikgu yang tak pernah mengajar pun saya nak ucapkan terima kasih sebab banyak bagi semangat, banyak bagi sokongan. Lepas tu banyak ambil berat lah pasal murid-murid ni. Tu je. Apakah nasihat Puan kepada ibu bapa di luar sana untuk menyokong anak-anak mereka? Nasihat saya, ajarlah anak-anak kita kan, dengar rintihan dia supaya dia boleh lalui yang belajar sekolah ni kan. Kita sebagai ibu bapa mendoakan anak-anak yang terbaik je. Yang selebihnya dia orang yang buat kan. Kita ajar dia supaya hormat cikgu, hormat ibu bapa, itu semua untuk mencapai kejayaan. Apakah harapan Puan terhadap masa depan anak selepas tamat sekolah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya semoga anak saya dan rakan-rakan menjadi insan yang berguna di mata masyarakat dan secara umum di dunia, memberi manfaat untuk membantu orang lain mencapai matlamat yang diimpikan dan seterusnya berjaya di peringkat yang lebih tinggi di dunia dan di akhirat. Apakah perubahan yang Puan lihat pada anak selepas belajar di sekolah Sir Hills dan apakah perasaan Puan bila tahu anak dapat pencapaian terbaik? Alhamdulillah, memang banyaklah pencapaian yang dia dapat nak berbandingkan dari mula kita pindah sini berapa? 2003. 2004 bulan 8 kan? 2004 bulan 8 kan? 2004 bulan 8. Kita pindah sini. Pada mula tu memang dia tak dapat nak sesuaikan diri dia dengan sekolah ni kan, dengan persekitaran kawan-kawan, tapi atas semangat yang keluarga bagi tu, alhamdulillah
slow dia naik, dia meningkat lah. Mungkin dia dah dapat kawan-kawan pun support dia kan, kawan-kawan kat sini pun support dia. Alhamdulillah lah. Apa perasaan Kak Awin setelah dapat anugerah Seri Bintara ni? Saya rasa sedih lah kan sebab kat atas tu semua orang nangis. So saya sedih. Tapi saya terharu lah. Nangis juga? Oh ya Allah. So saya terharu lah. Lepas tu ni semua sebab mak ayah saya yang hebat. Lepas tu dia orang yang doakan. So Alhamdulillah rezeki. Korang pun boleh pula juga dapat lepas ni kan. Apakah perasaan Tuan apabila menghadiri majlis graduasi pada tahun ni? Okey, perasaan saya cukup gembira dan bangga dengan pencapaian anak-anak pelajar kita kat sini dan juga tahniah pada pengetua, pada guru-guru, pada PIBG atas penganjuran yang program yang cukup meriah dan gemilang ini, dan juga saya ucapkan selamat maju jaya pada semua pelajar-pelajar SPM. Semoga sekolah menengah kebangsaan Hili Kompleks ini menjadi sekolah 5 sekolah terbaik di daerah Jempol. Ada satu lagi soalan. Okey. Kalau Tuan imbas balik zaman sekolah dulu, apa kenangan yang Tuan ingat? Kenangan yang saya paling ingat adalah kejayaan saya dalam peperiksaan SPM dan dapat membanggakan ayah dan ibu saya dengan keputusan SPM, dan saya buktikan pada ayah ibu dan semua guru-guru bahawa kita boleh buat yang terbaik sekiranya kita rajin berusaha dan kita mempunyai cita-cita. Apakah perasaan Puan apabila menghadiri majlis graduasi tahun ini? Saya melihat calon-calon SPM 2025 Sekolah Menengah Kebangsaan Seting Hili Kompleks ini telah bersedia sepenuhnya. Itu yang saya rasa bangga apabila melihat persediaan pada hari ini. Apakah tujuan utama majlis graduasi sekolah sendiri tahun ni? Okey, lebih dahulu terima kasihlah minta Bonda untuk berbicara sedikit tentang hari graduasi ini. Terima kasih atas pertanyaan tu apakah sebenarnya yang sekolah hasratkan mengadakan hari graduasi. Dah tentulah yang pertama, kami menghargai setiap kejayaan yang dicipta oleh anak-anak calon SPM Sehil. Penghargaan ini diharapkan dapat memberi motivasi, motivasi untuk terus melangkah kecemerlangan. Bukan saja dalam bidang kurikulum sahsiah, tapi yang paling utama akademik. Khasnya SPM yang bakal menjema nanti. Jadi Bonda mengharapkan semua calon SPM tahun ini dapat mencipta satu kecemerlangan yang maha hebat yang menjadi kebanggaan warga Sehil. Itu saja. Apakah harapan cikgu terhadap para graduan selepas menamatkan persekolahan? Kepada batch 2008 SPM 2025, selamat menduduki peperiksaan SPM. Semoga berjaya memperoleh keputusan yang terbaiklah buat kalian. InsyaAllah. Apa yang anda usahakan itulah akan anda dapat. Semoga semuanya cemerlang. Cemerlang. Up Sehil. InsyaAllah. Apakah perasaan cikgu apabila melihat pelajar berjaya menamatkan persekolahan mereka? Okey, yang pertama cikgu rasa sangat bersyukur dan berbesar hatilah sebab hari ini cikgu tengok anak murid cikgu semuanya naik ke pentas dengan segak bergaya kan. Tapi dalam masa yang sama cikgu turut rasa sedih lah sebenarnya sebab kita tak akan jumpa lagi batch sebaik inilah. Untuk batch kali ini cikgu rasa semuanya baik-baik lah. Sebab cikgu dah 15 tahun kat sekolah ni, tapi cikgu rasa memang mereka yang terbaik lah. Batch yang terbaik. Jadi cuma cikgu nak doakan kepada mereka semua di luar sana nanti semoga diorang berjaya lah dalam peperiksaan SPM yang bakal tak lama lagi bermula 25 hari bulan 11 ni, dan semoga mereka berjaya dan janganlah lupakan cikgu-cikgu yang berada di sini lah. Okey, itu sajalah pesanan daripada cikgu.